Loi Krathong ialah satu perayaan yang dirayakan oleh masyarakat Thai semasa malam bulan penuh ke-12 kalender Lunisolar Thai. Diraikan dengan cara menghanyutkan keratung, iaitu sejenis apungan berlilin yang diperbuat daripada batang dan anyaman daun pisang. Perayaan ini merupakan salah satu daripada dua perayaan yang terbesar di negara Thailand. Turut disambut oleh masyarakat beretnik Siam beragama Buddha di Malaysia, perayaan ini pada kebanyakan waktunya akan berjarak sekitar 15 hari selepas daripada perayaan Deepavali masyarakat Hindu. Hal ini disebabkan kedua-dua bulan ke-12 kalender Lunisolar Thai dan bulan bagi perayaan Deepavali dalam kalender Hindu hakikatnya merupakan bulan yang sama yang dipanggil sebagai bulan Kartika, di mana kalender Lunisolar Thai pada asalnya telah meminjam daripada kalender Lunisolar Hindu nama-nama bulan serta turutannya. Perbezaannya hanyalah Deepavali disambut ketika awal bulan, iaitu pada hari munculnya bulan baharu, sementara Loi Krathong pula disambut pada pertengahan bulan, iaitu ketika hari bulan penuh. Atas sebab ini juga, tarikh Loi Krathong dalam kalender Gregorian kebiasaannya hanya akan jatuh dalam bulan November setiap tahun. Perkara ini disebabkan oleh julat pergerakan hari bulan penuh bulan Kartika yang kebiasaannya hanya akan berlega dalam bulan November kalender Gregorian. Daripada sudut sejarah, perayaan atau pesta Loi Krathong ini masyhur dikatakan berasal-usul dari zaman pemerintahan kerajaan Sukhothai, iaitu salah satu kerajaan Siam yang pernah berkuasa di tanah besar Asia Tenggara antara kurun ke-13 hingga kurun ke-15 Masihi. Namun begitu, perkara ini tidaklah sepenuhnya benar kerana terdapat bukti-bukti yang mencadangkan bahawa ia berkemungkinan merupakan satu evolusi daripada sebuah perayaan lain yang telah pun lama wujud sejak sebelum berdirinya kerajaan Sukhothai. Di negeri Odisha yang terletak di pantai timur negara India, terdapat satu festival perayaan yang sangat bermiripan cara sambutannya dengan perayaan Loi Krathong di Asia Tenggara. Perayaan ini dinamakan sebagai Boita Bandana dan ia disambut dengan cara menghanyutkan sampan-sampan bersaiz mini yang berpelita ke tasik-tasik dan sungai-sungai. Perayaan ini juga turut disambut pada malam bulan penuh bulan Kartika yang merupakan malam dan bulan yang sama di mana Loi Krathong diraikan oleh komuniti masyarakat Siam di Asia Tenggara. Persamaan yang wujud antara kedua-dua perayaan Boita Bandana dan Loi Krathong ini baik sama ada daripada sudut cara sambutannya maupun keselarian tarikhnya pada setiap tahun memberikan petanda yang sangat kuat bahawa kedua-duanya saling mempunyai perkaitan. Hal ini terutamanya diperkukuhkan lagi apabila mengambil kira fakta sejarah bahawa negeri Odisha yang dahulunya merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Kalinga direkodkan mempunyai hubungan diplomatik dan perdagangan yang rapat dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Daripada sudut pandang Islam, perayaan Loi Krathong boleh digolongkan dalam kategori perayaan asing yang terdapat padanya unsur kepercayaan yang bersifat syirik serta khurafat. Hal ini kerana jika dipertanyakan kepada masyarakat Thai ataupun Siam sendiri, mereka umumnya akan menjelaskan bahawa perayaan ini adalah untuk memberikan persembahan kepada Phra Mekongka, iaitu Dewi Sungai Gangga dan juga Buddha. Justru, selari dengan ajaran Islam yang menuntut para penganutnya untuk memelihara akidah serta jati diri mereka sebagai seorang Muslim, adalah seharusnya bagi umat Islam untuk tidak melibatkan diri dengan sebarang bentuk acara sambutan perayaan Loi Krathong. Hal ini, di samping dapat memelihara kemurnian akidah, juga bertindak sebagai satu penzahiran jati diri Muslim yang mengikrarkan bahawa hanya Tuhan sekalian alam, iaitu Allah sahaja yang berhak untuk disembah. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.